Assalamualaikum. Okey, bertemu lagi sama pada English Channel. Macam biasa, dah cukup seminggu, jadi kita nak pergi jenguk bubu lagi lah. Itu hari saya cuma tahan satu bubu, sebab satu bubu lagi tu dah rosak. Jadi kita tengok lah hasil selepas seminggu. Oh, nampaknya air dah naik sekarang. Oh, air dah tinggi ya. Okey, bubu yang kita tahan tu kat depan sana. Di sini. Tengok macam ada goyang. Kalau ada goyang ni selalunya ada lah. Okey. Kita angkat dulu. Oh, ada. Ada. Banyak juga. Saiz pun padu-padu. Alhamdulillah rezeki. Okey, hasil kita tadi. Lepas tu saya letak gudi macam ni lah, supaya mudah untuk kita tuang ikan. Okay, kita buka penutup dia dulu. Semua ni okey lah, boleh dah sekali masak. Okey, sudah. Ini berat ni. Okey. Dah lagi tak mau turun. Oh, ini besar. Ada lagi 2 ekor tu, tak mau nak keluar. Okey, sudah habis. Ada sepat seekor kat situ. Dah lama. Okey. Ini hasil kita hari ini. Saya pun tak kira berapa ekor tadi. Asalnya banyak, dekat 10 ekor rasanya ada kot. Okey. Kita dah keluarkan ikan tadi, jadi kita nak tahan balik lah di sini. Tu tempat yang kita tahan tadi. Kita letak di sini balik.
Okey, macam ni lah. Sebab air tak dalam, jadi terpaksa lah kita letak mengiring. Yang penting unjap dia tenggelam air lah. Jadi dapatlah dia masuk. Okey, lepas tu kita kena tutup lah dengan daun-daun apa semua. Sikit. Okey, macam tu lah. Siap. Jadi kita akan tengok balik minggu depan. Okey, hasil yang kita dapat hari ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngam-ngam 10 ekor.